anda ada masalah lawas, mungkin beberapa hari sekali baru membuang, ada yang seminggu baru membuang. Jadi apakah herba yang boleh bantu ataupun suplemen yang boleh bantu anda untuk baiki masalah lawas? So saya akan share dalam video ni. Okey, baik. Kalau first time tengok video ni, saya nak minta untuk klik butang subscribe dan komen. Saya dah subscribe. Okey, baik. Tengok mic, takut mic tak recording. Sorry ya. Baik, kita tengok lawas. Okay, lawas ni, okay, antara suplemen yang membantu. Okay, pertama ialah saya panggil pil Down Sena. Pil Down Sena ni kerja ni sangat simple tapi sangat efektif. Dia akan bantu untuk aktifkan usus kita. Usus kita tu kalau dia tak, kekuatan otot dia tak kuat kan, dia tak kerja dengan keras, maka najis kita tak susah nak lembut kan. So kita panggil pil Down Sena ni, dia herba dan dalam masa yang sama dia pun ada banyak serat. Bila dia banyak serat, maksudnya senang untuk najis itu dikeluarkan. Okay. So tempoh berkesan dia dalam 10 ke 12 jam. 10 ke 12 jam kita akan buang air, tapi dia takkan jadi cerit-berit lah. Dia akan sekali jalan je. Baik, yang kedua ialah alfalfa. Alfalfa pun sama, dia tak aktifkan usus, tapi dia ada banyak fiber. Dia ada banyak fiber dan dia berfungsi juga untuk detox. Kalau set detox mesti ada alfalfa. So, jadi boleh amalkan. Okay, yang ketiga, dari segi galian pula, saya cadangkan ambil kalsium. Sebab kalsium memang terkenal untuk bantu lawas. Dia bantu untuk rehatkan perut. Bukan rehatkan perut, maksudnya legakan perut. Dan dibantu untuk lawas juga. Macam kita minum susu kan. Tapi susu ni kadang ada gula lah kan. Kita tak tahu berapa banyak nak minum. So kalsium sedang dalam bentuk tablet. Dan yang keempat, saya cadangkan juga lecithin. Sebab lecithin ni bantu juga untuk, dia bantu untuk cairkan lemak-lemak. Lemak-lemak di lapisan. Dia bantu, dipanggil pengemulsifier. Pengemulsi lemak. Dia bantu untuk cairkan lemak. Bila kita makan lecithin, biasanya bila esok tu, kita membuang tu, dia akan perasan ada lendir-lendir. Sebab dikeluarkan benda tu. Okay. So jadi itu 4 pilihan untuk masalah lawas. So boleh dapatkan daripada Ultimate Vitamin. Boleh contact link yang saya sediakan di bahagian description. Bukan iklan yang keluar kat bawah ni. Itu saja. Assalamualaikum.